Aneh betul lah. Kamu kat kuat pun. Aduh. Astagfirullahaladzim. Malaysia. Aduh. Aku bodoh kau nak belajar ni Alhamdulillah. Mudah ni. Man, kau dah belajar lah umrah? Lagi 2 minggu tu datang bang. Belajar? Benda ni? Buat apa? Apa ni? Aku tanya je. Kan ada mu tahu ke? Tanggungjawab dia kan? Sekejap. Memang tanggungjawab mentawif. Tapi masa engkau ni takkanlah nak hadap kau seorang je. Ada jemaah lain yang nak bantu juga. Pelik kau ni. Sekejap. Denda dah bayar kan? Kau salah faham ni. Memang tanggungjawab dia pantau dan bimbing jemaah buat umrah. Kalau ada perangan tentang buat umrah, itu pun ringkas je. Gitu. Salah kan? Kau ni. Ya, segala apa yang ada dalam ibadah umrah tu, kita yang kena belajar, kita yang kena fahamkan. Faham? Yelah. Macam ni lah kawan aku. Dah, jom belajar bareng aku. Jom kat buku, kita belajar. Let's go.